Kau pernah jadi ketua pengawas? Kau timbalan kan? MPP lah. MPP kan? Kan? Maksudnya kau pernah berada pada top ranking kepimpinan pelajar. Tapi itu dalam dunia yang kau ada cikgu yang boleh secure hidup kau. Kau tak dapat buat, cikgu akan buat kan? Ataupun cikgu akan ada terus di depan mata kau. Tapi sekarang kau berada pada sistem terbuka. Kan? Sistem terbuka. Kan? Yang lebih besar, lebih luas. Kau berurusan dengan komuniti, agensi kerajaan dan sebagainya. Jadi itu semua kau kena terjemahkan lah dari segi daya kepimpinan itu. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa dalam banyak projek penempatan budak yang tak pernah jadi pengawas, budak yang tak pernah jadi ketua pengawas ke apa benda lah pun, dia pun boleh memimpin sebab dia telah diberikan peluang. Benda tu betul berlaku banyak. Jadi itu sebenarnya bagaimana seharusnya projek penempatan itu dapat membina diri kau dan kumpulan kau pada masa. But this is your final project. Bila berkaitan dengan projek kau yang terakhir, kau sepatutnya nak berikan dia yang terbaik. Aku ikut semua hukum dan peraturan tahu. Kau kena siapkan semua 4 komponen and then boleh ruangan untuk projek penempatan itu terbuka kan. Aku tahu ada banyak orang yang akan melanggar hukum dan peraturan ini ataupun SOP ini, walaupun bukan hukum dan peraturan tapi prosedur ini. Tapi aku tak akan langgar benda-benda macam ni. Dan I'm proud to tell everybody that 4 peserta projek penempatan aku adalah orang yang telah sempurna semua 4 komponen. Dan aku ada bukti untuk semua perkara tersebut. Jadi itulah. So ini bila kau pergi ke tempat itu besok, dan itu kita namakan sebagai projek penempatan. Jadi kau kena ambil video, kau kena ambil gambar, nanti sebab kau akan tulis di dalam laporan sebagai projek penempatan. Jadi gunakan ilmu yang kau belajar sama dekat sekolah, sama dalam persatuan, dalam badan operasi, dalam ARPSM, sama dalam kat kolej dan sebagainya. Inilah sebab ini sistem terbuka kan.